Saya nak kongsikan cara paling mudah untuk buat gambar AI yang boleh dijadikan video yang nampak real, sesiapa pun boleh buat. Jadi, jangan skip video ni ya. Pertama sekali, buka ChatGPT dan tulis arahan macam korang berborak dengan kawan. Contoh arahan yang saya buat. Tolong buatkan saya gambar seorang lelaki berumur 60 tahun yang sikat rambut dan kelihatan gembira. Lepas tu, salin arahan tu dan tampal ke dalam aplikasi ImageFX. Kemudian, pilih gambar terbaik yang telah dihasilkan dan buat arahan baru untuk tukar gambar tu jadi video di Google Flow. Tadi kita dah buat arahan dan hasilkan gambar. Jadi sekarang kita tengok hasil video daripada gambar yang kita buat tadi. Ada temu janji hari ini, senangnya dalam hati sebab nak jumpa Yani. Kalau korang nak belajar lebih mendalam tentang cara buat video AI, boleh terus ke profile Talk ni dan klik link di situ. Dan yang paling best, korang akan masuk ke dalam komuniti ramai nak video AI. Selain tu, ada kelas percuma dan e-book percuma juga. Jadi, tunggu apa lagi? Ini adalah salah satu kemahiran yang sangat dicari dan senang untuk dipelajari. Rugi kalau tak ambil peluang ni. Jika berminat, klik je link di bio. Tengok-tengok pun tak apa.